guys, Oyen di sini. So hari ni aku nak menjadi nurse ya. I mean doktor lah kot, entahlah weh. Di hospital Kamarul Zaman. So kita mencari mangsa dulu jap ya. Abang yang pakai kerusi roda ni, mari sini saya bawa abang pergi ke mana-mana. Okey, ke mana-mana sahajalah. Mana bilik kosong? Okey, saya dah jumpa. Bilik ni sedikit kotor, abaikan ya. Jap saya bersihkan. Silakan baring sendiri. Saya bukan penolong. Tak apalah. Okey. Benda ni at clean linen. Alamak. Okey, silakan duduk. Silakan baring. Sentuh Siti, benda Siti. Kau nak masuk apa? Sekejap. Weh, jangan tinggalkan aku. Pak. Apa benda ni? Dia hilang ke mana tadi? Siti apa? Apply plaster. Okey, sabar bang. Saya ambil plaster dulu. Mana bilik? Mana bilik? Ni supply room. Siti lah. Oh, kat sini rupanya. Jap. Dia mana plaster? Oh, ni rupanya vomit bag. Aku baru tahu. La ilaha illallah. Jap. Mana plaster? Tolong lah. Jap. Aku kena tengok phone dulu. Salah tekan. Bukan ni lah. Apa benda tadi nak? Bandage ni. Okey, di manakah ia? Bagi aku keluar. Oh, dekat situ. Okey, bismillah. Oh, bukan bandage, salah. Plaster. Okey, bang Zaid. Mana dia? Weh, mana? Mana aku punya apa benda tak nama dia? Ni Okey, betul lah. Okey, bang. Nak ais pula ya, bang. Demandnya, bang. Sabar, bang. Sekejap. Saya tengah mencari ais. Mana ais? Ais dekat mana? Oh, ais kat sana. Jauh gak Asal aku lompat macam ni? Okey bang, saya sedia membantu bang. Sekejap, mana? Ni kan, paling ujung kan. Okey bang, ambil ni. So, kau nak apa lagi bang? Kau nak ais lagi? Berapa banyak orang ais? 7. 7? Okey, get ais. Kita melompat sambil selaya. Ya bang, apa benda ni? Kau nak draw a blood pula? Nasi aku ada benda ni. Tak payah aku nak cari-cari. Okey bang. Awaiting meditation. Tak, masanya benda ni aku nak letak kat mana? Benda? Aku tak ambil benda ni. Bang, benda ni saya nak kena buat apa? Oh, disuruh masukkan dalam mesin. Apa benda tak tu? Sekejap, aku cari sekejap. Ingat dia tanpa pandai. Rasanya mesin tadi tu berdekatan di sini ni ke? PM tu malam plaster. Oh ni salah. Apa benda ni? Tolong. Aku tak nak pegang. Benda ni, please put it back. Okay, please put it back. Okay, aku tak nak. Tak, benda ni ni ke? Tak, ni tube system. Salah. Okay, tengah processing. So, berapa lama lagi tu? Oh, aku nak terberak Okay, berak. Okay, ready to pick up. Okay, Alhamdulillah ubat kita dah selesai setelah kita ambil darah manusia. Darah zombie tadi. Okay, Encik. Ini ubatnya. Kau nak benda lain pula. Penat-penat je aku kasih kau ubat. Apa benda ni nak tadi? Give oxygen mask. Aku tak tahu oxygen mask kat mana. So, kita tengok dulu. Oxygen mask tu mana satu, Nok? Yang tu kot. Ni ke? Itulah oxygen mask. Tapi kita negative dulu. Okay, di mana? Mana? Kau tak negating pun. Mana benda tu? Tolong Assalamualaikum dunia. Tolong carikan saya. Apa nama benda tu? Apa benda tu? Kenapa tak ada tulis Nagivet? Weh, jangan kata aku disconnect doh. Jangan kata aku disconnect. Kesian aku punya apa benda tak nama dia. Pelanggan. Ya, aku punya pelanggan. Sakit lah. Alah, bukan pelanggan. Salah. Mana kita punya mana bilik yang tadi Weh, janganlah kata dia. Aku kat mana pula ni? Mana bilik tadi? Mana? Bukan. Maksud saya bilik yang ada ubat-ubat banyak tadi.
Mana weh? Sini ke? Izinkan. Ni tak ada apa-apa. Apa benda ni? Oh, lain. Keluarkan aku. Okay, jap. Benda tu kat mana tu? Aku kena cari balik. Aku ni pelupa lah. Ni. Supply room. Ni oxygen mask. Ni bukan water dispenser ni. Jangan bateri mati. Mana apa benda salin. Tak tercharge. Ya benda. Bedpan. Apa benda? Pakcik, saya tak tahu pakcik. Pakcik, tolong saya. Apa benda ni? Sentuh morgu pula. Pakcik dah selesai Okey lah pakcik. Kita ambil lainan baru. Ni. Okay, jom kita cari mangsa baru pula. Sakit. Ya, mangsa. Akak, aku tak nak ambil orang yang patah kaki. Tapi dua-dua patah kaki. Oh, ni tak. Okay, bang rambut pang, bang. Sini ikut aku lah. Kau nak benda apa tu? Dia nak benda tu. Jap. Bukan. Dia nak yang benda yang untuk orang baring tu. Kenapa dia nak baring pula? Kau boleh berdiri kan? Jap, aku benda aku pegang. Jap. Macam mana nak dapat? Benda tu? Cuba ambil yang lain. Tak nak lah ambil dia. Kita ambil orang lain lah. Itu lah. Aku tak tahu nak ambil kat mana masalahnya. Ambil je orang patah. Kat depan ke? Ke dalam ni? Yelah, ambil je lah orang patah kaki. Ni yang ni lain sikit sebab dia tak pakai kursi roda. Okey, sini kak. Ikut saya bawa akak ke mana-mana sahajalah. Bilik ni. Ni bilik paling cantik saya pernah nampak kak. Alah, tak boleh pula. Akak ikut saya. Mana bilik kosong Ni nombor 8 ni bilik kosong. Ni ada orang. Sekejap. Tadi bukan orang. Abaikan dia ya. Silakan masuk akak. Bukan macam tu kak. Astaga. Kak ni. Masuk akak. Orang tu mengatur. Sabar kita ambil lainan baru. Okay. Tak. Clear garbage. Ni akan tak boleh. Sabar ya. Ini sedikit kotor. Okay kak. Silakan duduk. Cek temperature. Okay kak. Akak demam tu kak. Oh betul lah weh. Give fever medicine. Okay kak, sabar kak. Kita pergi ke supply room dulu. Izinkan aku. Astaghfirullah, aku pegang apa ni? Mana ubat demam. Ubat demam mana tu? Aku rasa ni ubat demam. Aku kasih je lah dia ubat apa-apa pun kan. Yang penting dia, apa nama dia? Yang penting dia kebah sikit dia kemam. Oh, dia nak yang warna hijau. Kau nak yang warna hijau. Okay, faham. Aku tak tahu kat mana. Sabar, kita cari. Mana ubat demam? Ni. Tolong bagi tahu saya mana ubat demam. Ni ubat demam ke? Akak farmasi ke kak? Kat mana weh? Macam lain je. Di mana cok? Where? Dalam ni ke? Ni aku dah masuk tadi. Tak, benda tu kat mana? Kau tak navigate-kan aku Kau ni tak ada function betul lah. Please please. Navigate-kan aku lah. Kau rosak ke apa? Aku tak tahu mana benda tu. Masuk. Beli. Tak apa kak, sorry kak. Saya rasa saya tak boleh kasih akak ubat demam. Saya rasa saya kena ambil darah akak dulu kak. Macam mana aku nak buat tu? Alah, tak kau lah. Aku tak nak kau dah. Aku nak ambil orang baru. Atau bagi dia ni. Akak, saya ambil mana akak tadi? Akak. Dia tak nak tu. Dia tak nak. Kau nak apa? Aku tak tahu kan dia. Tolong lah bagi tahu. Tolonglah. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Kita abaikan aja akak tu. Okay, bye-bye.